Korang pernah bayangkan tak kalau satu hari manusia berjaya cipta satu alat yang boleh kontrol bencana alam? Geostorm, satu cerita science fiction disaster movie. Cerita ni dia mengisahkan pasal kononnya NASA ada satu teknologi yang diorang letak dekat angkasa lepas, and function benda tu sebenarnya adalah untuk neutraliskan bencana alam, and diorang panggil teknologi ni Dutch Boy. Mula-mula semuanya okey je, and diorang ni kira berjaya lah nak kontrol teknologi ni. Tapi tiba-tiba ada benda yang tak kena, and teknologi tu mula makan diri. Lepas satu-satu bencana alam jadi disebabkan oleh Dutch Boy tu sendiri. So untuk diorang cari punca and settlekan masalah ni, diorang terpaksa panggil orang yang cipta Dutch Boy ni untuk pergi ke angkasa lepas. Aku memang suka lah yang cerita-cerita bencana alam ke, apokalips ke, memang aku suka. Aku pun tak tahu kenapa. Tapi kelainan dekat cerita ni, dia punya bencana alam tu bukan secara semula jadi, memang human made yang dibuat secara terancang. Untuk CGI cerita ni memang teruk and lawak gila. Tapi apa kau nak expect, cerita ni keluar tahun 2017. Aku ingat dulu cerita ni masa baru-baru keluar, aku memang dah impress gila dengan dia punya CGI. Lagi satu, cerita ni pada aku dia tak ada wow factor sangat, tapi still enjoy untuk layan sebab dia punya plot dengan premis tu memang best. Cuma kau janganlah taksub untuk percaya sangat, sebabnya apa-apa pun kuasa Tuhan memang tak ada siapa boleh lawan. Apa-apa pun kalau korang suka layan cerita pasal apokalips, pasal kemusnahan bumi ataupun bencana alam, korang boleh layan cerita ni, ada dekat Netflix.